Okay geng, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. 5.44 11 bulan 1. Hari ni kita akan mendaki Bukit Mar di Muar. Okay, di Muar. Jom, jumpa kat sana. Okay geng, 6.50 sampai kawasan kelapa sawit. Masih gelap geng. Jom kita siap-siap dulu. Jumpa sekejap lagi. Okay geng, pukul 7 tepat. Macam ni kawasan dia. Tak pernah nampak lah, gelap lagi kan. Masih gelap lagi. Ni tempat parking motor. Dia pakai flash, tu tegang sikit. Signboard. Boleh tengok Bukit Mar Hiking Trail. Kita akan okay geng, kita start. Tak starting dah pacak kan. Kita seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Boleh pilih kan, nak B, N atau A. Kita ambil B. B ni route panjang kan. Kita try guna route panjang. Bismillah, tawakal Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semoga dipermudahkan. Trek banyak batu kan. Tapi untuk kawasan-kawasan macam ni dia bagi tali. Kita boleh pegang kat tali. Agak pacak. Tapi mudahlah, ada tali. Boleh follow tali. Okay, jom sambung. Start jumpa sini. Pacak sikit. Okay kan? Jom jumpa next checkpoint Bukit Mar. Mantap. Dia bagi kita pilihan lagi geng. Nak ke mana? Lawa. Masih sorang-sorang. Tak ada penampakan geng. Layan Bukit Mar. Cun. Kita menuju checkpoint E. Tapi ada benda menarik kan. Ni kalau dapat sedut madu dia ni. Sur. Okay. Alright kan, Junam. Jom. Ayan. Ni kan, kat section F ni ada gazebo. Kalau penat boleh rehat. Okay. Ada gazebo. Santai. Kita akan terus ke G. Dari sini. Jom geng. Pagi-pagi geng dapat view macam ni. Kan best betul lah. Nak geng. Layan.
Layan geng. Oh geng. Indah. Ha. Bunga. Jalan tenang. Ketenangan. Ketenangan yang kita cari geng. Okey. Jom. Sambung perjalanan. Dah nak sampai dah puncak. Okey. Jumpa kat atas. Let's go. Kawasan batu-batu. Nak kita cakap. Okey. Akhir-akhir dia bagi geng. Dia bagi geng. Layan. Cun. Belat geng. Mantap. Sampai sukses. Alhamdulillah. Okay geng. 8.48 kita gerak turun. Kita dah berehat cukup lama tadi kat atas. Kita sambung jalan. Sekejap lagi sampai bawah baru kita tengok track kita. Berapa jauh kita jalan hari ni. Okay geng, jumpa sekejap lagi. Let's go. Jalan turun kita ikut yang bertentangan. Tadi kita naik daripada kiri, kita turun daripada kanan. Tengok ni. Pening. Terus pun boleh dia kata. Jom, sambung. Kita terus. Okay geng, alhamdulillah. Settle. Kita dah sampai bawah. Alhamdulillah. Tengok ni. Okay, cun. Bawah. Parking dah nampak. Thank you Bukit Mo. Thank you for the experience. Padu. Terima kasih Omo.